Hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Farisunori Motovlog. So untuk video kali ni will be the last video aku dengan dia. So sekarang ni kita nak hantar dia balik dah dekat Glen Mary, Suzuki Glen Mary. Kita nak hantar balik dekat tempat dia. So untuk video terakhir ni aku nak share dengan korang semua tentang ambil dia ataupun ambil Transalp 750 lebih berbaloi. Sebab harga lebih kurang sama. Okey. Jadi itu sebablah aku buat dah. Sebelum ni pun aku memang dah pernah buat Transalp, tapi diorang persoalkan dalam aku punya komen, kenapa tak bandingkan dengan RE. Yelah, sekarang ni kita dah dapat dah RE, so kita bandingkan dengan RE pula. Okay, so jom, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa aku nak buat dua perbandingan ni? Sebab harga dia lebih kurang sama lah. Dan mungkin korang akan terfikir, sebab sebelum ni aku dah buat Transalp dan ini aku dah bawa Vistrom RE. Dua-dua motor ni aku boleh letakkan dia sebagai, dua-dua ada kelebihan dia, dua-dua kekurangan dia. Dan aku akan cuba kupaskan lah untuk pemahaman korang. Handling daripada segi in town. Okay, in town aku lebih suka Transalp. Transalp dia punya handlebar dia tak begitu besar. Okay, dia tak apa lebar sangat lah. Jadi nak menyelah tu lebih mudah. Dan Transalp untuk in town dia, bagi aku dah, walaupun Transalp tu pun tak apa sesuai sebenarnya dalam in town punya penggunaan kan. Tapi kalau kita nak compare dengan RE, dia lebih menarik lah. Ada motor belakang dia. So macam dia lebih menarik lah daripada RE. Tapi kalau untuk long term, untuk long use, aku lebih prefer RE lah, Vistrom 800 RE ni. Sebab kenapa aku cakap RE ni lebih menarik? Sebab bila jalan jauh ni, aku perlukan yalah, tank yang lebih besar lah. Of course dia tank lebih besar. Dan kenapa aku suka RE? Sebabkan riding experience dia yang aku rasa lah, personally untuk diri aku sendiri, yang aku rasa RE ni lebih seronok lah aku bawa berbanding dengan Transalp tu untuk jalan jauh. Transalp tu hari tu kita dah pergi Melaka, dengan RE ni kita dah pergi Skincan. Walaupun dia punya apa, perjalanan dia tu tak sama jarak dia, tapi boleh dikatakan still touring. Still kita bawa dia jalan-jalan, still kita bagi kita letakkan dia touring lah. Kita berjalan dengan dia, bukan je kita sekadar pergi kerja, balik kerja. Tak, kita memang touring dengan dia. Dan kita rasa semua benda dah. Kita naik, kita turun. Sebab dalam touring ni yang penat dia adalah nak naik, nak turun tu. Sebab nak naik satu hal, nak turun satu hal. Dan dua-dua motor ni sesuai untuk orang rendah, sebab dia tak tinggi. Itu kelebihan yang sama lah untuk dua-dua motosikal ni. Cumanya kalau kata practicality untuk Malaysia, aku lebih sesuaikan RE ni lah untuk Malaysia. Walaupun motor tu aku kata sepatutnya untuk rakyat Malaysia, tapi kalau untuk Malaysia punya use, will be the RE lah. Sebabkan tayar dia bukan tayar tubeless. Sebab Transalp tu tayar dia tubeless, sama juga macam DE, tayar tubeless. Masalah aku tak macam, tayar tubeless. Tubeless ni bagus kalau kau nak main off-road kan, sebab kau boleh tukar on the spot je dekat situ. Tapi kalau untuk on road ni tak apa mantul lah. Sebab tiup ni kalau dia pancit habis terus. So memang agak bahaya lah. Tapi kalau tubeless ni, dia akan keluar juga angin, tapi dia ambil masa. Maknanya sambil kau bawa tu kau tak rasa sangat, tapi bila kau dah berhenti, kau dah parking, tiba-tiba kau rasa macam, kenapa tayar aku ni macam kempis? Barulah dia buat. Sebab bila kita jalan ni, tayar tu panas. Bila tayar tu panas, dia akan still generate angin dalam tu lah. Sebab angin kan kau boleh kembang, boleh kuncup kan. So berbalik kepada topik kita, Transalp ataupun Vistrom RE, untuk long distance aku lebih suka RE ni lah. Riding experience dia akan jadi masalah sikit. Sebab dua-dua ni kalau boleh aku nak ada dua-dua kat rumah aku. Sebab bukan apa, kalau untuk aku nak macam betul-betul purpose nak masuk off-road kan, nak pergi betul-betul jalan yang off-road, nak santai-santai, aku maybe prefer aku akan ambil Transalp lah.
Tapi kalau on road aku lebih prefer ni apa RE ni, 800 RE. Tapi itulah, kita tak boleh pilih kan. Kita tak boleh ambil dua-dua, kita kena pilih satu je. Jadi kalau macam aku, kalau riding experience tu aku lebih menang kepada inilah 800 RE. Bukan sebab aku racun ke apa ke, tidak. Jiwa aku dan apa yang aku nak ada dekat RE ni. Sebab kenapa sebelum ni aku macam RE ni aku tak minat lah, design dia apa semualah, semua benda tu kan. Aku sebab select, aku tak tahu dia ada quick shifter. Sebab macam bagi aku lah, aku cakap sebelum ni, kalau Transalp tu dia ada quick shifter, dah cantik dah. Dah cantik, dah sedap, dah mantap. Tapi kalau bila kita nak mengalih dia ke, kita nak lebih senang menyelok, senang nak mencelok, senang nak mencelah, senang nak bawa dia ringan. Jiwa aku dengan apa yang aku nak sekarang, dekat apa yang motor tu aku nak, power dia. Tak tutup lah bang, abang punya penutup minyak. Sorry bang, tak sempat tutup. Daripada segi power, daripada segi apa yang aku nak dekat motor tu, ada dekat dia, iaitu ini dia Visram 800 RE. Semua dah cukup dah dekat diri aku. Tapi kalau kata korang memang jenis kejar motor yang ringan, dan korang memerlukan keringanan itu, then go for Transalp. Transalp tu pun best bawa, tak tipu, memang best. Dan bagi aku, untuk motor yang korang nak betul-betul bawa nimble, rasa ringan, senang nak bergerak dan sebagainya, Transalp is the best. Daripada segi riding experience aku lah. Kalau kita cerita pasal power bagi aku, dua-dua motor tu lebih kurang je. Tak ada beza pun daripada segi power. Dua-dua tu lebih kurang lah. Nak cakap macam different sangat tu tak juga, tapi lebih kurang. Dan untuk Transalp, dia punya vibration dia, aku boleh cakap very minimum lah. Macam ini dah laju, kau akan rasa lah, memang bergegar-gegar kau punya ni. Ni memang kau terasa gegar-gegar. Tapi Transalp memang kau tak rasa. Dia very minimum lah rasa vibration dia tu. Dan juga kalau kata apa, Transalp ni juga dia menyenangkan kau nak bawa semua. Tapi kalau Visram, dia susah sikit lah nak bawa. Itu pasal riding experience dan juga engine response yang aku boleh cakap dekat korang semua. Tapi apa-apa pun, aku always ingatkan dalam video aku, tengok kegunaan korang lah. Dan juga kalau kata, sebelum aku nak end to conclusion lah, apa yang korang kena buat dan sebagainya. Untuk Transalp, dia memang didesainkan untuk off-road sebenarnya. Dia dual purpose lah, kita cakap dual purpose lah. So kalau setakat jalan yang tak rata tu, kalau korang rasa macam Faris, aku nak lah motor yang, sebab aku kerja dekat jalan kebun ni kan, jalan dia Allahu Akbar kan. Aku kerja dekat tempat yang memang jalan tak rata dan sebagainya, ini apa semua, tapi jauh, aku perlukan motor besar. Kalau kau nak betul-betul experience yang betul-betul smooth, betul-betul relax, aku memang suggestkan kau ambil lah Transalp tu. Cumanya Transalp tu dia ada kekurangan dia lah yang kau kena terima. Dan kalau kau ambil Visram ni pun ada jugalah kekurangan yang kau kena terima. Sebab untuk Visram 800 RE ni, bagi aku dah okey dah. Dia punya suspension tu, respon everything dah okey. Tapi kalau compare dengan Transalp, best lagi Transalp lah. So dia punya daripada segi pembawakan tadi pun aku dah cerita. Daripada segi engine response aku dah cerita. Keselesaan, untuk keselesaan aku lebih prefer Visram lagi. Sebab masa aku naik dengan wife aku, ada ruang lagi dekat tengah-tengah. Macam Transalp tadi aku cerita kan, dia rapat. So wife aku cakap, memang sempit lah dekat belakang kan. Kalau bawa budak tu lagi sempit lah. So kalau macam ni, dia ada ruang sikit.
Itu sebab kenapa Transalp tu lebih mudah bawa, sebab wheelbase dia dekat. Dan yang ini wheelbase dia agak panjang berbanding dengan Transalp tu, sebablah kau akan rasa berat untuk bawa dia apa semua. Sebab wheelbase ni, lagi panjang wheelbase ni, lagi berat lah kau nak ngalihkan dia ke kiri ataupun ke kanan. Macam ni dia lagi berat, lagi susah lah. Tu sebab motor ni kau akan rasa sedikit delay kalau kata kau nak ke kiri dan juga ke kanan. Kalau kata Transalp bagi keselesaan, aku lebih suka Vistrom ni lagi lah. Dia minta keselesaan dan bawa orang rumah. Sebab kita ni beli motor, kita kena ingat juga pilihan kita punya keselesaan. Jangan ikut kita je, nak laju, nak sedap, nak habis semua kita je. So wife aku memilih Vistrom 800 RE ni lebih berbanding dengan Honda Transalp tu lah. Tapi kalau aku, dia tak nak Transalp tu, lantak dia lah. Aku kalau mampu, kalau ada duit, aku ambil Transalp tu. Sebab best motor tu kalau setakat nak masuk jalan-jalan macam ni kan, memang makanan dia lah. Aku suka dia punya tu. Dan kenapa kalau korang cakap, kenapa tak ambil DE Faris? Ambil DE satu, apa ambil dua model yang sama kan? Aku nak dia lain, rasa different dia. Walaupun engine sama 270 crank, tapi yalah, still juga orang cakap apa lain. Lain, rasa different, lain. Rasa pembawakan tu lain. Engine mungkin sama, tapi riding experience lain, tak boleh sama. Sementara dia macam dah nak sampai dah ni. Okey lah, kalau harian, okey, maknanya korang memang betul-betul pakai harian, hari-hari lenjan, ride pun korang jalan, aku lebih prefer korang ambil Transalp 750. Sebab apa? Sebab dia lebih senang untuk kau bawa, untuk kau berjalan dengan dia lebih mudah, lebih senang untuk dibawa. Sebab dia ringan dan juga saiz dia agak kecil berbanding dengan Vistrom 800 RE ni. 800 RE ni boleh tak bawa daily? Boleh, tak ada masalah bawa dia. Tapi korang kena overcomekan masalah untuk mencelah. Kalau kata korang pergi kerja, hari-hari balik jalan betul-betul jam, macam motor kapcai pun payah nak menyelit, apatah lagi motor besar ni. So lagi aku prefer korang ambil Transalp. Tetapi kalau katakanlah korang beli motor yang sekali-sekala bawa pergi kerja, okey, tetapi more on ride, jalan jauh dan sebagainya, aku lebih prefer korang ambil RE ni. Sebab apa? Sebab RE ni, okey, dia lebih memudahkan korang. Sebab yang pertamanya ada quick shifter, yang keduanya tangki dia lebih besar berbanding dengan Transalp. Dan lupa juga aku nak mention, kalau kata korang perlukan sangat mode gravel tu ataupun mode rain, dan korang kena go for Transalp lah. Sebab Transalp dia ada 5 mode. Yang ini dia tak ada mode rain ke road ke, tak ada. Dia ada A, B, C. Tu je. A paling kuat, B sederhana, C paling kurang. Tapi dia tak ada mode rain ke apa ke. Kalau kata korang perlukan safety dari segi tu, korang kena ambil Transalp. Korang tak boleh ambil Vistrom 800 RE. Sebab RE tak ada benda tu. Rain, road, apa lagi? Rain, road, racing. Bukan racing lah, dia orang panggil apa dekat Transalp tu, aku lupa dah. Macam laju lah, sport. Lepas tu ada gravel, lepas tu ada user. Kalau kata korang perlukan 5 mod ni, dia ada dekat Transalp, tak ada dekat sini. Sini tak ada user, tak ada apa. Dia dah siapkan untuk korang. Power pun dah siap dia untuk korang. Korang tinggal pakai je. Tapi so far dalam hujan, pakai C ni aku rasa okey je. Right. So daripada segi safety tu. Dan juga kalau untuk aku, daripada segi safety lah, lala kita dah sentuh bab safety kan. Untuk safety, daripada segi brake depan, aku lebih prefer RE ni. Sebab dia pakai radial caliper. Radial caliper dengan axial caliper berbeza tau. Dia punya ni, aku rasa kalau kata korang nak perlukan lebih, korang boleh search kat Google lah. Apa maksud dia, apa benda lah, semua benda tu korang boleh search dekat Google. Radial caliper versus dengan axial caliper. Korang boleh search lah dekat dalam Google. Korang baca lah. Kalau perlu aku buat konten pasal perbezaan radial dengan axial, komen dekat bawah. Aku akan cuba buat untuk korang, untuk bagi korang faham. Sebab aku nak masyarakat kita ni masyarakat yang ambil tahu. Bukan buat tahu, ambil tahu. Apa beza axial, apa beza radial.
Beza dua brake ni punya experience. So kalau aku lebih prefer brake yang daripada ni lah, daripada RA ni, sebab dia dah radial caliper. So lagi sekali aku ingatkan, kalau kata korang berminat untuk pasang shad, korang boleh je pergi dekat mana-mana dealer shad yang bertauliah. Aku letakkan dia punya link dealer-dealer dekat bawah. Dan juga aku letakkan sekali Shopee punya link. Kalau kata korang berminat nak beli Shopee lah, boleh pasang sendiri. Sebab shad ni boleh pasang sendiri, tak ada masalah. Aku dah buat keputusan, this will be aku punya next bike. Aku punya next bike will be this one. InsyaAllah, doakan aku gang. Dan biasa guys, pada mereka yang baru jumpa, jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Yang paling penting saya subscribe dan juga komen. Dan di akhir video sekali, macam biasa, ride safe, be safe. Dan Assalamualaikum. Jumpa korang for the next vlog. Bye bye. Peace yo. Assalamualaikum. Ciao.